Assalamualaikum. Education Minister. Oh, pula lah. Maka Aisyah radhiyallahu anha, Kalau saya jadi Menteri Pendidikan lah, apa saya akan buat dengan sekolah-sekolah kita yang pada hari ini ada 700 kekurangan guru-guru Mandarin? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya jawab, cukup mudah. Maka daripada ayat ini dapat Kalau kita jadi kerajaan, bahwasanya sekolah Cina, satu negara Malaysia ini, daripada Sabah sampai Perlis sampai Johor Bahru, sekolah Cina ni, tetapi dia menghadapi kekurangan guru 700 orang. tuan-tuan dan puan sekalian, Jadi kalau kita jadi kerajaan, kita bukalah kursus 700 orang guru Mandarin, masukkan mereka dalam maktab perguruan, bukan untuk tujuannya. 5 tahun, 4 tahun mereka keluar, Pendapat tugaskan mereka di sekolah-sekolah menengah Cina, habis masalah. Kita ngerti tak? India, guru-guru India tak cukup berapa orang? Sikit sangat. seperti mana yang diberikan Tak ramai macam guru sekolah Cina. ucapan yang baik. Dan demikian juga guru-guru dan sekolah-sekolah agama rakyat. Satu sekiranya orang Tuan-tuan dia tengok, dah pernah rasa macam mana walaupun setahun kita memerintah nanti tengok, kita lihat kerajaan Pakatan Rakyat selesaikan masalah tanah orang-orang Cina di Kampung Baru, betul? Selesaikan masalah tanah orang India di tanah-tanah perabatan mereka, dan kita bagi tanah pula untuk pendidikan Islam, sekolah-sekolah agama raya di negeri Perak, betul atau tidak? Kita adil pada semua. Ini yang UMNO takut. Tiba dalam surat khabar, kononnya Datuk Seri Nizar Jamaluddin beri tanah pada orang Cina, Islam tidak pernah mengajar tak beri tanah pada orang Melayu. Mereka main isu perkauman. menyelisih pendapat Sebab itu dalam parlimen kita dedahkan kalau tanya saya wajah sebenar pemimpin-pemimpin anda Barisan Nasional. Mereka kayakan kroni-kroni mereka. Mereka kayakan anak-anak mereka. Betul atau tidak? Pemimpin anda Barisan Nasional boleh bagi sebuah bukit nama dia Genteng Highland pada seorang tokek yang namanya Lim Gotong. Betul atau tidak? Dia tak selesaikan tanah-tanah orang Cina yang zaman dulu lagi sebelum orang putih keluar dari negara kita, isu tanah-tanah Kampung Baru. Betul atau tidak? Salah ke kerajaan Pakatan Rakyat selesaikan tanah-tanah Kampung Baru Cina? Salah atau tidak? Tak salah. Kita bagi adil. Orang Cina dapat, orang India dapat, orang Melayu pun dapat. bagi salam assalamualaikum. Betul atau tidak? UMNO dia kayakan kroni dia. Dia bagi kaya projek pada Ananda Krishna. Kafir sebut kepada Nabi assalamualaikum. Orang India di estate mereka tinggalkan dalam kemiskinan. Saja. Ini yang kita marah. Ini yang kita tak setuju. Mereka bagi Wilson Khan kepada Nabi sebuah bukit di negeri Pahang dan buka lagi pusat perjudian. Ini yang kita marah. Mereka tak selesaikan isu-isu Kampung Baru orang Cina. Sebab itu tuan-tuan sekalian, beri peluang kepada Pakatan Rakyat. Kita akan beri keadilan kepada rakyat dalam negara kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita harus menjawab waalaikumsalam. macam mana seorang isteri PM boleh beli cincin di rumah kita? Patut tak patut? Tadi hari jadi dah disebut. Makan apa sampai 60,000? Saya Allah. Apa kek itu? Belian. Made in mana tu? Apa ingredient dia? Begitu mahal sekali. 24 juta. Rosmah kata, janganlah petikai. Saya ni beli cincin. Saya simpan sejak saya sekolah dulu. Tuan-tuan tahu, 24 juta tu banyak macam mana? Daripada umur Rosmah, kalau umur macam saya lah, masuk sekolah tahun 68. Kalau umur Rosmah sama dengan umur saya. Tahun 68, darjah 1